Hai dan selamat datang para pendidik hebat sekalian. Untuk perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bedah satu blueprint, satu rangka kerja yang sangat praktikal untuk merancang pengajaran terbeza yang betul-betul bagi impak. Dan semua ni berdasarkan cetusan idea daripada Cikgu Mai. Okey, jom kita terus masuk ke soalan paling utama yang saya rasa semua cikgu fikirkan. Dalam kelas kita yang macam-macam ragam ni kan, macam mana kita nak rancang satu PDP yang betul-betul sampai, yang betul-betul berkesan untuk setiap seorang murid kita. Ini bukan cabaran biasa. Ini adalah misi kita bersama. Sekarang, cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, kita ada apa yang kita panggil PDP reaktif. Tahu kan, rancangan yang umum, aktiviti semua sama je untuk satu kelas. Lepas tu, kita tunggu sampai hujung baru nak tahu jadi ke tak jadi. Kesannya, hasil dia tak konsisten. Tapi, pandang sebelah kanan pula, inilah sasaran kita. PDP yang terarah dan efektif. Semuanya bermula dengan objektif yang jelas, strategi yang kita pelbagaikan, dan kita pantau sentiasa, hasilnya, insya-Allah, impak yang maksimum untuk anak-anak murid kita. Jadi, misi kita jelas. Kita nak ubah cara kita pandang perancangan. Bukan lagi sebagai kerja admin semata-mata, tapi sebagai satu alat yang sangat berkuasa untuk hasilkan impak yang mendalam selari dengan pandangan Cikgu Mai. Dan inilah dia kuncinya, perancangan yang sistematik. Perkara ni bukan pasal nak tambah kerja, tapi tentang macam mana nak buat kerja kita lebih bijak, lebih smart. Inilah sebenarnya teras utama pendekatan Cikgu Mai yang kita akan rungkai sama-sama lepas ni. Baiklah, mari kita mulakan dengan langkah yang paling asas, yang paling pertama, iaitu menetapkan objektif yang betul-betul jelas. Apa sebenarnya maksud objektif terbeza ni? Tengok definisi ni. Ia bukan setakat kita tulis, murid akan faham topik ni. Tak, ia adalah satu penyataan yang sangat spesifik apa yang murid akan tahu, apa yang mereka akan faham dan paling penting apa yang mereka boleh lakukan. Dan semua ni kita fikirkan untuk pelbagai aras keupayaan murid dalam kelas kita. Jadi, macam mana rupa objektif yang mantap ni? Pertama, ia mesti spesifik dan boleh diukur. Maksudnya, kita boleh nampak dan sukat pencapaian dia. Kedua, ia mestilah sesuai dengan aras murid-murid kita yang berbeza-beza tu. Ketiga, dah tentu kena selari dengan matlamat kurikulum. Dan akhir sekali, yang paling kritikal, fokus kita pada hasil pembelajaran bukan pada aktiviti semata-mata. Okey, bila objektif dah jelas, kita beralih ke langkah kedua. Sekarang kita nak fikirkan cara, nak rangka strategi. Ini adalah bahagian bagaimana kita nak capai objektif tadi. Dan ini satu anjakan minda yang sangat penting ya cikgu-cikgu. Kita bukan lagi sekadar merancang aktiviti nak buat apa hari ini. Tidak, kita sebenarnya sedang mereka bentuk satu pengalaman pembelajaran. Cuma bayangkan kita ni macam seorang arkitek yang tengah membina satu perjalanan belajar yang sangat bermakna untuk setiap pelajar kita. Proses mereka bentuk ni bermula dengan kita analisis dulu murid kita. Apa tahap kesediaan diorang, apa minat diorang. Dari situ, baru kita sesuaikan kandungan. Lepas tu, kita reka pula proses belajar yang pelbagai. Mungkin ada kumpulan yang belajar lebih baik bila berbincang. Ada pula yang perlukan aktiviti hands-on. Dan akhirnya, kita tawarkan variasi produk. Kita bagi mereka pilihan, cara nak tunjukkan apa yang mereka dah faham. Sama ada melalui penulisan ke, pembentangan atau mungkin satu projek kreatif. Dan langkah ketiga, langkah terakhir dalam perancangan kita, kita akan terjemahkan semua strategi hebat tadi kepada satu pelan pelaksanaan yang sistematik dan boleh diguna pakai. Sebuah pelan pelaksanaan yang baik, dia ada komponen-komponen asas ni. Mesti ada objektif untuk bagi kita hala tuju, mesti ada strategi terbeza yang kita dah fikirkan tadi untuk raikan kepelbagaian murid, kena ada senarai bahan dan sumber yang sesuai untuk menyokong aktiviti kita, dan yang ini sangat penting, kena ada penilaian formatif supaya kita boleh ukur kemajuan murid secara berterusan, bukan tunggu sampai hujung tahun je. Jadi, bila kita dah buat semua ni, apa sebenarnya impak dia? Ia bukan sekadar menjadikan PDP kita lebih teratur tau, tapi yang lebih besar, ia mengubah bilik darjah kita menjadi satu persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif, yang lebih memberdayakan setiap murid. Dan saya rasa petikan daripada cetusan idea Cikgu Mai ni merumuskan semuanya dengan sangat padat dan indah.
Perancangan yang terarah bukan sekadar menyediakan guru, tetapi ia memberdayakan setiap murid untuk berjaya. Inilah dia matlamat utama kita kan? Bila kita merancang dengan teliti, kita sebenarnya sedang membuka seluas-luasnya pintu kejayaan untuk setiap seorang pelajar kita, tak kira siapa pun mereka. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Berdasarkan apa yang dah kita bincangkan tadi, apakah agaknya satu perubahan kecil, satu je langkah pertama yang boleh anda ambil dalam perancangan PDP anda untuk esok? Sebab kita tahu kan, perubahan yang besar tu selalunya bermula dengan satu langkah kecil yang terarah dan penuh niat.